Alhamdulillah, direzekikan dapat solat di dalam Raudhah, solat subuh. Jika berpeluang solat fardu di dalam Raudhah, anda akan dapat melihat Bilal masuk naik ke atas platform untuk azan. Lepas tu anda dapat lihat mihrab Nabi. Anda juga dapat lihat Bilal azan ke atas tu, tempat yang tinggi tu. Anda akan dapat lihat macam mana imam masuk dieskort oleh polis yang bersenjata dan akan mengimamkan makmum dekat mihrab Nabi. Dan juga anda dapat lihat imam pergi ke depan tempat jenazah. Selepas solat fardu ada solat jenazah. Inilah ruang Raudhah. Jarak di antara rumah Rasulullah bersama Siti Aisyah dengan mimbar Rasulullah. Di samping itu ada banyak-banyak tiang Aisyah, tiang Abu Lubabah dan banyak-banyak lagi tiang lah. Kalau kita hafal dan kita tahu kisah dia, amat-amat menarik.